Assalamualaikum. Nama saya Haji Bakir. Saya orang kaya. Ada rumah besar, ada kereta besar. Saya tinggal 3 beranak. Saya, isteri saya, anak saya. Oh, cantik. Boleh masuk meminang. Tapi jangan lupa sediakan duitnya banyak-banyak. Saya ada 2 orang kacian. Labu, Labi, tetapi... Labu! Ya, Pakcik. Ya, Pakcik. Ya, Pakcik. Oh, tadi korang kata nak bawa aku. Lagi, kau cakap lagi. Cik Mat begini, Pakcik. Kami nak bawa Pakcik ni nak pergi ke Thailand. Bukan Thailand, Pakcik. Bukan Thailand. Nak bawa pergi ke dataran Sena, Kanga, Perlis. Dataran Senang Kanga Perlis. Ya. Ada apa lah, Bu? Ada bazar food fest. Food Fest. Taman Belon. Taman Tema Belon. Belon. Lagi. Di situ bukan ada belon-belon saja. Ada persembahan daripada APAK dan ada banyak lagi artis-artis tempatan dan banyak itu artis Saja Production pun ada. Saja Production. Itu yang aku mau dengar. Pakcik, 23 hari bulan ni, Pakcik. 23. Dia bermula daripada 21 hari bulan sampai 26 hari bulan. Betul, Pakcik. Jam tu. Tapi Pakcik, faham je lah, Pakcik. Malumlah, Pakcik. Kita orang gaji pun tak dapat lagi, Pakcik. Poket saya pun dah bersawang, Pakcik. Maknanya nak kesenang aku yang kena sponsor. Siapa Sekali-sekala, lagi? ini semuanya rezeki Allah, Pakcik. Food Fest punya pasal. Sponsor lah. Kita pergi ramai-ramai. Lagi satu, Pakcik. Cikgu Murni pun ada kat sana. Cikgu Murni. Pakcik. Labu. Ya. Mak Labu. Kau boleh janganlah Cikgu Murni pergi sekali. Cikgu Murni ada sana. Ada? Pakcik. Ada. Oh, semangat aku. Cik semangat. Kami pun lagi semangat, Pakcik. Oh, semangat. Nasib ada Nanti malam-malam saya boleh lepak dengan Cikgu Murni. Bukan. Cik, nanti malam Cik boleh lepak dengan Cikgu Murni. Salah cakap dah. setan. Ada saja mau tackle Cikgu Murni ya. Bukan je. Cikgu Murni tu untuk Encik, bukan untuk kami. Tapi kadang-kadang Labu tu duk mengorat Cikgu Murni, Pakcik. Tak ada. Ni Labi tipu, Pakcik. Apa tipu? Memang betul, Cik. Setiap malam dia call Cikgu Murni. Kau Cikgu Murni. Tak ada. Saya call, saya bagi tahu Haji Bahir rindu dekat Cikgu Murni. Lagi apa kata Cikgu Murni? Apa kata lagi dia? Haji Bahir. Tapi